Apakah mesej yang Tuan ingin berikan, Tuan Padma, sebagai pengarah JPOKU berkenaan mereka yang masih belum mendaftar ataupun tengah fikir, patutkah saya mendaftar anak saya untuk kad OKU? Apakah what are the benefits that you see that maybe people out there don't see? Okay, terima kasih. Soalan yang famous selalu ditanya, terutamanya orang yang berpelajaran dan financially strong. Mereka selalu tanya, apa keperluan untuk saya daftar? Sekarang ni saya mampu untuk menjaga anak saya dan kami merasakan anak tak ada keperluan untuk dapat kad OKU dan sebagainya. Jadi alasan ataupun kita punya penerangan kepada mereka, mendaftar OKU ni bukan semata-mata untuk bantuan, adalah lebih kepada untuk mengetahui taburan OKU dan perkhidmatan-perkhidmatan yang kerajaan boleh sediakan kepada OKU di sesebuah kawasan ataupun di sebuah negara lah secara total. Jadi itu yang kita minta mereka berdaftar. Tetapi seperti yang saya maklumkan tadi, ada pihak yang mereka masih fikir perlu daftar ataupun tidak perlu daftar. Mereka ada kalanya mendapatkan pandangan daripada setengah doktor kata, cuba daftar segera. Ada pandangan pula mengatakan, tak apa, tunggu sampai 5 tahun ataupun 6 tahun boleh daftar. Jadi ada dua pandangan. Kami pun pernah bincang dengan pihak doktor juga. Masing-masing ada pandangan. Ada yang memang bernaslah pandangan mereka, kenapa mereka kata jangan daftar sekarang, daftar kemudian. Ada pula doktor kata daftar cepat supaya intervensi itu boleh diberi cepat. Kalau intervensi lambat, memang apa yang kanak-kanak tu dapat tu akan lambat dan proses pemulihan tu akan lagi lambat untuk mereka pergi sekolah dan sebagainya. Jadi nasihat kita secara sincerely, saya ingin maklumkan bahawa tolong daftar sekiranya anak tuan-puan memang ada ketidakupayaan yang telah disahkan oleh doktor. Okey, sekiranya tuan-puan tak nak daftar ataupun melambatkan proses, akan menjejaskan masa depan kanak-kanak.